chia seed dia sangat bagus. Ada omega 3, ada fiber, ada protein. Memang dia membantu juga melawas, membuang. Sebab usus kena cantik. Chia seed. Chia seed kalau kita mix dengan lemon tu, dia macam ada smell yang macam alah ni elok ke basi macam tu. Kalau saya aku telan je. Okey je. Sebab kita dah belajar masa buka puasa sampai tarawih tu masih lepas lagi. Tahan lagi. Kadang-kadang saya sambung sampai ke sahur esok pagi pun masih okey lagi. Cuma dia ada lain sikit tu lah. Sebab kita nak dah, kalau 1 liter you letak 2 tablespoon chia seed tu pun dah okey. Tapi kalau 1 mug 1 teaspoon lah, takut kembang sangat kan. Kalau tak ada masa, you kembangkan chia seed tu dengan air panas sampai dah kembang dalam 5 minit, you campur air putih, air sejuk, dan you perah lemon, letak garam. Itu 1 mug sebelum pergi kerja tu dah boleh dah kat situ. So sebenarnya you punya minuman, you boleh kalau sepanjang hari tak letak lemon pun, letak chia seed dalam tumbler tu pun okey je. Lepas tu makan jangan bersilam air and no ais batu. Kalau tercekik je pergi minum air, selepas makan baru minum air. Lagi satu trik-triknya, kalau you nak add on olive oil, virgin coconut oil, 1 or 2 spoonful selepas meal pun boleh.